Magnetic Selfie Stick Tripod daripada KNF. Jom kita buka. Jadi inilah dia tripod terbaru daripada KNF. So kalau kita tengok dia punya design dia, design ala-ala carbon gitu. Okay, so kenapa nama dia magnetic tripod? Dekat bahagian atas ni, yang ini dia punya magnetic. So kalau kita ada phone yang ada MagSafe dekat bahagian belakang ni, kita attach je. Nampak tak? Dia kuat weh. So dia tak akan mudah tercabut lah kalau kita goyang sekalipun. Dan yang paling best, dekat bahagian kepala dia ni, dia boleh adjust. Dia boleh adjust 270 degree. Okay, bahagian ni. So untuk bahagian atas ni, dia boleh adjust 360 darjah. So kalau kita nak shoot, ni angle sekalipun memang best. Dan dekat sini juga dia ada bagi sekali dengan Bluetooth remote controller. So yang ni boleh cabut. Kalau kita nak bergambar daripada jauh pun boleh, gengs. Kita attach dia balik. Senang. Dekat bahagian atas ni, yang ini boleh pusing untuk kita lock. So kita tarik macam ni. Untuk panjang tripod ni 162 cm, 1 meter lebih juga, agak tinggi. Dan yang paling best kalau kita tengok, okey, dekat sini dia ada satu getah. Getah ni dia menahan daripada akan turun sendirilah. Yang ini yang best. Okey, untuk bahagian kaki pun. Okey, kaki dia buka dari sini. Dia punya kaki ni memang luas. So tak payah risaulah, dekat bahagian hujung ni pun dia ada satu getah untuk nak bagi grip dekat permukaan. Jadi kepada content creator dekat luar sana tu yang tengah nak cari tripod, tak jumpa lagi tripod yang terbaik, aku boleh suggestkan tripod daripada KNF ni. Memang berbaloi, senang nak mount, senang nak cabut. So kalau nak dapatkan, link aku sediakan.